Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wanita yang dalam keadaan mengandung ataupun wanita yang sedang menyusukan anak, macam mana puasa berseterangan ini? Adakah boleh berpuasa ataupun indah? Maka dalam hal di sini ni pada dasarnya kedua-dua ibu ini, ibu yang menyusukan anak, ibu yang sedang hamil, mereka ini diperbolehkan berpuasa asal sahaja dengan berpuasa itu tidak mendatangkan implikasi buruk terhadap kesihatan tubuh mereka dan juga anak ataupun janin yang dikandung. Namun diharuskan juga bagi kedua-dua ibu ini untuk berbuka puasa apabila mereka ini berada dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Yang pertama, kedua-dua ibu ini diharuskan berbuka puasa apabila mereka ini merasa khawatir terhadap keselamatan diri mereka. Maka di sini ni apabila sudah selesai tamat tempoh melahirkan, tamat tempoh menyusukan anak, diwajibkanlah ke atas keduanya ini untuk mengqada puasa yang mereka tinggalkan sebelum mani. Kemudian yang kedua, bagi kedua-dua ibu ini diharuskan berbuka puasa jika merasakan khawatir atas keselamatan diri dan anaknya dan ataupun kepada diri dan janin yang dikandungnya. Maka di sini ni wajib ia mengqada puasa sahaja. Dan yang ketiga, jika kedua-dua ibu ini merasa khawatir terhadap keselamatan anak ataupun janin yang dikandungnya sahaja, maka di sini ni wajiblah bagi kedua-dua ibu tersebut selesai sahaja tempoh melahirkan dan juga tempoh menyusukan anak, wajiblah keduanya ni mengqada puasa serta mengeluarkan fidyah. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.